Kata dia orang puan jamin hari tu. Bila seorang tok lelaki keluar daripada rumah untuk cari rezeki, untuk cari makan lah kita panggil, orang tina dia atas apa ke pintu dan pesan tok lelaki. Sama ada orang tina dia sendiri pesan ataupun anak puan dia pesan, iyyaka wa kasbal haram. Abang ingat sikit jangan duk cari pitih melalui cara haram. Fa inna nasbiru 'ala ad-du'i wad-durri. Kerana kami di rumah ni, baik ambo sebagai isteri, anak-anak sebagai anak-anak, kami boleh lapar dan boleh susah, tapi wala nasbiru 'ala an-nar, tapi kami tak boleh dengan api neraka. Bila abang buat balik barang harta tak baik, maka hamba terpaksa makan, hamba terpaksa minum, hamba terpaksa pakai. Barang ni sah neraka. Jadi pada duk masuk neraka, baik kita berlapar lah abang. Walaupun boleh makan lebih kurang, tak apa. Lapar-lapar sikit pun tak apa, makan tak sedap sikit pun tak apa. Kata orang tina, kami anak beranak boleh dengan susah, dengan makan lapar tak apa. Tapi nak masuk neraka ke dia asal boleh makan sedap, minta maaf lah abang, hamba tak sih. Ni orang tina jamin hari tu.